Pernah tak anda rasa kepala macam berpusing padahal kita macam tak bergerak pun? Kadang-kadang baring, bangun, terus rasa dunia ni macam bergoyang. Ramai orang ingat ataupun kata itu mungkin angin. Tapi sebenarnya pening jenis ini boleh datang sebab masalah dalam telinga. Dekat dalam telinga kita ini bukan setakat untuk dengar je, ada satu bahagian halus yang urus keseimbangan badan kita. Dia macam satu sensor lah. Bila kita gerakkan kepala, bahagian tu hantar isyarat ke otak supaya kita tahu kedudukan badan kita. Tapi bila bahagian tu terganggu, contohnya disebabkan oleh jangkitan kuman, keradangan ataupun perubahan tekanan, otak terima isyarat salah. Tu yang membuatkan kita rasa berpusing padahal dunia tu tak bergerak pun. Antara masalah yang selalu terjadi yang mungkin menyebabkan simptom ini, yang pertama adalah BPPV. Ini bila kristal halus dalam telinga berpindah tempat. Bila kita tunduk, pusing kepala, terus rasa berpusing. Yang kedua, labyrinthitis, jangkitan dalam telinga. Biasanya lepas demam ataupun sesama. Dan yang ketiga, Meniere's disease. Ada jangkitan berlebihan dalam telinga. Orang yang kena ni biasanya bukan sahaja pening, tapi telinga juga berdengun dan pendengaran makin kurang. Okey, semua ini boleh buat kita rasa tak stabil, susah nak jalan lurus dan kadang-kadang rasa nak muntah. Jadi apa yang kita kena buat kalau kena benda-benda ini? Pertama, kalau pening jenis ini datang, jangan terus fikir sebab tekanan darah rendah je. Sebaiknya kena datang jumpa doktor biar kami periksa telinga, mata dan keseimbangan. Okay. Untuk rawatan, dia bergantung pada punca. Kadang-kadang cuma perlu ubat tahan pening atau latihan khas. Contohnya senaman Epley maneuver. Kalau sebab jangkitan, kita bagi ubat anti radang atau ubat untuk telinga. Pendek kata, kalau pening datang tiba-tiba, rasa berpusing atau siap dengan telinga berdengun, itu tanda kena periksa telinga dalam. Jangan biar lama-lama. Kalau rawat awal, senang sembuh dan tak mengganggu hidup.